Hari ni aku ada kat Zoo Negara, bawa anak aku ke jalan-jalan. Tengok binatang. Hai Iman. Jom kita pergi zoo, jom. Iman adalah anak istimewa. Iman adalah kanak-kanak autism. Buat mereka yang punya kad OKU, kemasukan ke Zoo Negara adalah percuma. Dewasa dikenakan tiket RM38. Harga emas pula RM21. Semua harga tiket ini dibeli secara online. Jangan lupa bawa kad pengenalan ketika masuk nanti. Tiket-tiket yang dibeli di kaunter adalah berlainan harga. Setiap hari pukul 11 tengah hari dan pukul 3 petang akan diadakan pertunjukan di Show Amphitheatre Zoo Negara. Korang boleh menonton pertunjukan haiwan seperti anjing laut, burung kakak tua dan sebagainya. We are in a bird cage. Ya. Kat belakang ni ada banyak burung-burung. Tak tahu apa nama burung ni. Tahu burung apa. Ada banyak jenis haiwan di Zoo Negara ini, dari pelbagai spesies unggas hinggalah ke mamalia seperti singa, harimau, gajah, badak sumbu dan lain-lain lagi. Monyet pula memang berada di mana-mana sahaja. Kawasan Zoo Negara ini sangatlah luas. Kami berjalan melihat haiwan dari pukul 11 tengah hari hingga ke pukul 2 petang. Tapi masih belum sempat melihat kesemua haiwan-haiwan.
Oleh kerana penat berjalan dan perut pun sudah lapar, kami pun pulang ke rumah. Terima kasih Zoo Negara. Jumpa lagi.